saya sebenarnya lately ni terfikir. Okay. Kalau kita sebelum kahwin kan, kita selalu tengok akhlak, agama, ataupun kita akan tengok family background seorang kan, pasangan kita tu before kita kahwin. Tapi saya rasa sekarang ni nowadays lagi better kalau kita tengok sitos and sikis juga. You rasa wajib tak? Yeah, I feel that way. Lah, sebab saya rasa sekarang ni banyak individu yang macam tak tengok background seorang tu dari segi financial. So akhirnya dia boleh affect dia punya marriage in future. How do you think? Okay, honestly for me, sikris sitos ni actually bagi saya daripada kewajipan undang-undang tu memang tak ada. There's no rules in Malaysia yang kata kita wajib ataupun ada peruntukan undang-undang yang kata kita wajib check sikris sitos pasangan kita lah, dan benda tu pun memang dikira privacy seseorang. Tetapi dari segi persediaan untuk ke alam perkahwinan, saya setuju. Memang elok kita check sikris dan sitos seseorang tu sebab pada masa hadapan nanti lelaki ni dia akan jadi ketua keluarga. So dia kena handle banyak benda kan, like macam bil, bayar rumah, bayar api elektrik apa semua tu. Basically komitmen nak menjaga anak dan menjaga isteri dan kena jaga keluarga lah kan. So kalau dia dah banyak hutang dekat situ dan duit yang dia dapat setiap bulan pun ditagihkan untuk membayar hutang-hutang yang sedia ada, macam mana? Betul tak? Betul. Haziq tadi ada sebut juga berkaitan dengan lelaki, ketua keluarga dan sebagainya. Sebab saya rasa kalau perkahwinan kita memang expect lelaki yang akan sara perempuan. So selalunya perempuan yang akan tanya lelaki kan berkaitan dengan soalan ni. Jadi kalau Haziq, kalau if you were a woman, nak tanya partner you lah kan, apa yang you akan tanya? Apa dialog you? Well, you akan tanya ke macam, sayang can I check your sitos and secrets? okay, itu that's betul. That is one way, tapi saya rasa seeloknya kita just tanya, saya serius, okay, kalau untuk pihak perempuan, saya serius nak berkahwin dengan awak, tapi saya perlu tahu like what is your secrets and sitos punya record. Bukan sebab kita nak humiliate atau kita nak attack seseorang tu, bukan. Sebab kita nak assurance yang dia ni mampu menjaga kita. Betul tak? Betul. So I can just macam kalau saya lah di perempuan tu, saya akan tanya like kena transparent lah. Saya transparent lah kan, like before kita proceed any further, boleh saya tahu apa awak punya secret sitos. Ask the consent first kan. I see. Yeah. Dari tadi kita sembang pasal sitos and secrets kan, Haziq. Okay. Tapi I think ramai lagi orang tak boleh beza lah sitos and secrets. You boleh tak terangkan apa at least basic things yang kita boleh differentiate between sitos and secrets? Okay, ini antara benda yang orang ramai masih tak faham dan ada yang sedikit confused. Tapi tak apa. Secrets ni is actually a sistem rujukan kredit yang disediakan oleh bank negara. Okay? Bank negara itself ada buat macam tempat untuk check record kredit kita. Under bank negara itself. Sistem sendiri. Ya, sistem dia sendiri, right? Sitos ni is dia macam swasta. Dia a reporting agency yang ada maklumat kredit kita, our credit record history from multiple sources lah. So dia bergantung dekat situ, awak boleh beli awak punya credit report tu dan dia akan tunjuk lah kalau contoh ada hutang SPay later, ada hutang Lazada Pay later, Atomy ataupun ada hutang cost member. Semua tu akan display kat situ. Akan display dekat situ. So sitos pun is actually a very good record. So baguslah kalau pasangan tu dia dapat sediakan dua-dua sekali. Thank you Haziq sebab terangkan bezanya sitos and secrets. My next question would be, if I bagi senario lah kat you kan Haziq kan. Okay. Let's say kalau boyfriend, seorang lelaki ni, dia ada gaji dia 15,000 sebulan. Dia ada hidup mewah lah. Dia ada kondo, dia ada kereta mewah macam BMW, Mazda, what not kan. Lepas tu at the same time, dia ni jenis yang weekend keluar makan mewah, pergi fine dining dengan partner dan so on kan. Tapi at the same time, benda yang dia tidak disclose adalah walaupun 15k gaji sebulan, tapi dia still ada 200,000 loan yang dia kena bayar. So you think this actually red flag for guy like that? Okay, here's the thing. Masalah yang saya percaya pada zaman sekarang ni. So, ramai orang dekat luar sana tu yang sebenarnya dia tunjuk dia punya kereta. Kita nampak kereta dia. Wow, it's a BMW, it's a Mercedes, it's a apa. Dan kan, ada yang tunjuk, oh, saya, ni kondo saya, jom walk around my house and everything. And because of that, semua orang tengok tu sebagai benchmark menunjukkan orang tu berjaya. Tapi, the truth behind it, like, do we actually know? Yang genuine tu, alhamdulillah lah, saya memang I suka tengok all these people yang tapi ada satu benda yang actually saya risau behind all this. Awak rasa apa? Saya tak pastilah. Okay, saya lagi risau yang orang tu sebenarnya dia Sorokkan sembunyikan hutang. Betul. Dia sorokkan hutang ataupun well, you know, kenapa tak nak bagi tahu? Kenapa nak sorokkan, you know? Sebab hutang ni ada banyak. Ada orang dia boleh hutang sebabkan housing, ada sebab nak bayar PTPTN, ada yang sebab nak pinjaman bisnes, ada yang you know dia terpaksa personal loan sebab nak bayar mak ayah sakit. Those things are understandable. Tapi
yang penting kat sini kita nak tahu berapa jumlah dia kan. Mampu ke tak kita nak bayar, berapa tunggakan dia, dan paling penting, does your partner knows ke tak sebelum dia nak kahwin dengan awak. You know? Sebab saya rasa bila kita dengan pasangan ni kita perlukan kejujuran. Betul. And it involves also the hutang. Kita kena disclose. Seburuk mana pun kita kena bagi tahu partner kita supaya partner kita aware. Correct. I think up until now kita ada discuss pasal situation orang yang banyak berhutang dan orang yang sorok hutang. Tapi you rasa macam mana? Mana lagi red flag? Mana lagi teruk? Orang yang sorokkan hutang atau orang yang dia tak sorok, dia berlaku jujur, tapi hutang dia memang banyak lah. Okay, bagi saya dekat sini the most dangerous thing ialah bila dia ada hidden financial information daripada pasangan dia. Sebab bila you dah sorok, you tak bagi tahu, dia boleh bawa dekat a bigger problem. Sebab pernah dengar tak Amirin, like orang kata if you start a relationship or a marriage with a lies, you're gonna have to find another lies to cover the lies and so on, you know. So benda ni is memang dari from the beginning that people, you should be more honest. Like bagi tahu je dari awal-awal, oh okay, saya macam ni. Ya memang awak nampak saya bawa BMW tapi saya memang hutang saya banyak ni. Dan explain lah setiap satu hutang tu kan. Daripada sorok kita find out on the kemudian hari, lagi bahaya. Betul. Baik lelaki, baik perempuan. Akhirnya boleh lead kepada masalah rumah tangga juga kalau kita tak berlaku jujur, betul? Betul. There's gonna be something bigger. And that's something that I believe people can accept. I agree on that. Yeah. Satu lagi lah saya rasakan, kita selalu nampak kalau kita dah berkahwin ni kita akan macam share harta bersama dengan partner kita. Betul. Tapi itu kalau harta. Tapi Haziq, kalau kita, contohlah husband tu berhutang, adakah bila dia dah berkahwin, adakah isteri dia pun akan share hutang sekali juga dengan husband? Ush, okay. Kita tak boleh hukum macam tu sekali lah. Jangan generalisekan macam tu sebab bagi saya, honestly, perkahwinan ni dia bukannya about kita kahwin dengan orang tu. Bukannya sebab kita just love orang tu. Okay? So, tapi kita kena face the fact yang personal debt ni, yang hutang sendiri ni, dia Can affect the partner. Dia can affect the partner. Sebab apa? Bila you masuk into that marriage and you bawa beban hutang yang sangat banyak, other than one day if you dah penat nak rent a house and you nak look for a harta sendiri lah, nak cari rumah sendiri dan sebagainya, awak pun mungkin nak loan rumah tu pun tak dapat sebab credit record teruk ataupun sebab hutang banyak sangat. Debt to service ratio dia terlalu tinggi. Ataupun saya rasa kalau tak boleh nak dapat personal loan atas nama sendiri, mungkin ada kemungkinan lah kan, yang saya rasa lah. Si lelaki mungkin akan letak nama isteri untuk dapatkan loan. Betul. Logik ke? Betul, ada possibility dan saya rasa sepanjang ni kita kat sini memang banyak cerita kita dengar. Yang isteri dia yang nama kereta tu, ya tapi yang bawa dia suami. Motor yang dia bawa pergi ride dengan kawan-kawan, nama isteri. Rumah, nama isteri. You know, dekat sini memang nampak kecil dan kita faham like when you love someone, you would do anything for them to help them to ease the marriage apa semua tu. Tapi bayangkan kalau dia dah suruh awak jadi guarantor dia sebab dia punya rekod hutang dia teruk. So kalau anything happen to that person, dia boleh affect the wife sekali. Problem dengan hutang ni, you know. So kenapa bila like saya kata macam ni, because pasangan dia sendiri expose diri dia dekat liability hutang tersebut. Betul. Sebab husband dia banyak hutang, dia kena pakai nama dia. Kan? Saya setuju. Saya pun rasa benda ni patut ditekankan lah dekat masyarakat kita sekarang. Yalah. I think aside from that, Haziq, saya rasa macam contohlah tadi kita discuss beberapa red flag. Contoh macam kalau lelaki tu banyak hutang ataupun lelaki tu berhutang tak disclose. But I think another thing is kalaulah contohlah saya selaku perempuan, saya tanya kat pasangan saya, you ada hutang ke yang banyak? You sitos and secrets you okay ke? Kalaulah andai kata lelaki tu melenting ataupun marah saya balik, adakah itu ciri red flag seorang lelaki? Bagi saya, dia bukan sekadar red flag sebab dia tak nak share secret sitos dia. It's a red flag It's a red flag. Yes. Listen, it's a red flag. Clear red flag. It's a clear red flag. Bukannya dia tak nak share hutang dia dekat partner dia, tak nak transparent. Tapi, kalau daripada segi tu pun dah melenting, you know, you cannot be honest about it. Imagine, kita ada berpuluh or maybe beribu lagi soalan yang requires full honesty from our partner, baik lelaki baik perempuan lah kan. So, kalau satu tu pun dah melenting, lain-lain macam mana? Belum cerita kalau dah kahwin betul. Betul. Mungkin lagi banyak lagi bergaduh. Betul. I see. I think sebelum kita tutup kita punya podcast hari ni, discussion kita, satu benda yang penting yang saya rasa mungkin kita boleh tanya untuk kita discuss ataupun kita discuss to end kita punya session today. Sebab kita sembang pasal sitos and secrets berkaitan dengan hutang dan sebagainya. Kalau you rasa macam ada tak another things yang might be something yang important untuk seseorang partner consider, factors yang kita kena consider, soalan ke yang kita kena tanya kat partner kita berkaitan dengan hutang ataupun duit before kita kahwin? Yes. So bagi saya, I always like tell people, sebab saya okay lah, being on my age, okay, and Amirin, I know you are younger than me. Right? You are younger than me. Everyone knows that. He looks way younger than me anyway. Thank you. Okay.
ada 5 benda yang kita kena bagi tahu partner lah. Alright. Nombor 1 is berapa total monthly commitment yang dia ada, yang sedia ada ni. Okay. And ada personal loan tak? I see. Alright. Personal loan ni ada banyak, bukan bank aja. Yang SP Later, Atomy, yang apa-apa sekarang ni, zaman sekarang dah ada apps yang orang boleh TikTok pun dah boleh. TikTok pun dah ada apps hutang personal sendiri. Ada credit card debt tak, you know? Ataupun ada jadi guarantor tak untuk siapa-siapa. Itu pun like Saya rasa semua kena take note ni, banyak ni kita boleh banyak tanya. ni. Ada jadi guarantor tak untuk anyone, and ada tak yang hutang business, kalau kita panggil business liability, yang pasang kita tak tahu. Sebab hutang bisnes pun boleh tahan juga. It can bring so much of a kemudaratan lah pada seseorang. And last sekali, yang ni saya rasa macam nampak kecil tapi sebenarnya dia besar. Okay? Apa tu? Orang ni, pasangan awak ni, baik lelaki atau perempuan, lagi sekali saya cakap, dia banyak hutang dengan family member dia ke tak? I see. Dia baik kali tak dia minta kat family member dia. Sebab selalunya kalau kita berhutang, kita akan cari orang yang paling kita percaya, which is Betul. family. Which Kita is akan family. berhutang dulu dengan family. Betul. Kalau dah asyik minta bayar, bukannya it's a complete red flag, tapi Something to consider. something to consider lah, something for you to ponder about lah. Okay. So sebab tu lah orang katakan like sebelum kahwin ni bukan check zodiac je. Ramai orang suka check zodiac, Betul. suka check attachment style, avoidant apa semua tu. So jangan check zodiac, jangan check attachment style atau check apa. Check dulu dia punya financial transparency. Betul. So sebelum buat tu, make sure awak minta consent dia dulu. Kata boleh tak awak share latest Secris ataupun Citos record dia. Jangan main ambil pula. Itu dah satu kesalahan dah. Yang kita main ambil daripada web ke apa ke, kena ada consent dia dulu. Kena tanya dia baik-baik Kita dulu. tanya dia baik-baik. Sebab apa? Orang kata walaupun dekat Citos Secris dia hijau, tak bermaksud dia green flag. Betul. Dan Tapi kalau dia punya Citos dia merah, semestinya dia semestinya dia ada peluang red flag. red flag. Unless dia ada betul-betul nampak effort membayar semula tu lah. Until Memang dia proven mampu lah. Until proven otherwise lah kan. Okay, alright. So, also saya nak tambah. Credit report ni dia boleh tunjuk maklumat kewangan seseorang, tapi honesty tu tetap kena datang daripada Betul. manusia tu. Setuju tak? Setuju. Sebab apa-apa yang menggerakkan tindakan kita sendiri. Kalau Yeah. kita tak ada kesedaran untuk tunjukkan kita punya hutang sebagainya, masih tak boleh juga. Yeah. Kita kena ada kesedaran sendiri. Honesty is the best policy.